Dia bukannya bahasa buku, dia artistik. Dia punya storytelling tu dia lebih sampai. Saya lebih senang untuk faham. Sebenar, kami tak ajar cara survive, kami bentuk cara conquer. Nama saya Ardi, company saya Nimrod Holdings Sdn Bhd. Kita adalah Nimrod Barbershop. I think Tuan Yuremi ni, dia punya cara penyampaian tu dekat dengan saya lah. Dia artistik, dia punya storytelling tu dia lebih sampai. Saya lebih senang untuk faham. Dia bukannya bahasa buku, dia bahasa something yang saya boleh relate lah. Because of saya pun background art kan, so dia tu senang untuk touch saya punya otak lah. I think credo number one is to win tu. Apa yang kita buat ni, it's not about just money. Dia lebih besar daripada tu sebenarnya. Kalau tak, Allah tak bagikan kita tanggungjawab ni as a leader, as a business owner. Dia mesti ada sebab. So for me, it's a jihad ekonomi lah. So maksudnya apa yang kita boleh buat dalam ekonomi Islam ni, as a umat Islam, I think benda tu benda yang saya boleh buat. Terima kasih banyak-banyak coach. Sepanjang 2 hari ni buka saya punya minda. InsyaAllah apa yang saya dapat ni saya boleh bagi impact dekat umat. Saya rasa Coach Remy jadi part of it lah, untuk jadi someone ni yang bagi saya pembuka minda saya ataupun pembuka semangat saya untuk lebih berjaya, untuk lebih push dalam benda ni, InsyaAllah.